Orang ni pakai kereta macam mana lah Tak faham lah aku. Mileage pun baru 80,000. Kau tengok apa dah tanggal. Gearbox dah bawa turun tau. Mari sini aku tunjuk gearbox dia. Kau tengok minyak gear dia. Minyak gear dia dah hitam. Tengok ni pula dekat sikit aku nak calik ni. Ni. Siap ada abuk besi. Dah banyak tau kita jumpa kat bengkel ni. Eza, Azia, Myvi. Ramai lagi orang pakai Pro 2 tau. Orang lain elok je pakai. Tak kena pun macam ni. Apa hal kau kena macam ni? Lepas tu bawa rasa tak sedap lah. Mula ada rasa macam delay ke. Kalau masuk pun dia menyentak macam nak tercabut gearbox ni. Dah rasa macam tu dia tak terus pergi bengkel. Dia lanyak juga. Lepas tu dia salahkan Pro 2. Memang hidup ni memang sedap macam tu bang. Orang lain semua salah. Kita je yang betul. Padahal kereta ni sendiri yang guna ni. Minyak gear ni tukar setiap 20,000 km. 2 kali tukar minyak gear. Sekali tukar auto filter. Dah buat benda ni semua yang aku cakap tadi tu. Kalau korang kena juga, peace, minyak. Dah sampai. Kalau kena juga ni orangnya. Kau maki dia rapat. Ni memang tempatnya. Dia memang dicipta untuk benda tu bang.